Okey, korang, hari ni aku nak share trip aku pergi Batam 3 hari 2 malam. Kita orang naik dari Pasir Gudang ke Harbour Bay Batam. Tiket dekat Redbus dan untuk 3 orang dalam RM500 pergi dan balik lah. Perjalanan ambil masa dalam 1 jam setengah untuk sampai ke sana. Kita orang ambil trip pukul 8.30 pagi. Sebelum sampai sana, korang jangan lupa isi apps All Indonesia. Kita orang sampai sana tepat dalam pukul 9 pagi. Waktu tu supir pun dah tunggulah. Untuk supir ni aku dapat harga dalam RM320 untuk 3 hari 2 malam. Korang bagi tahu je korang nak pergi mana, dia akan bawa. Lepas je supir sampai tu, kita orang pergi breakfast dekat Morning Bakery. Memang ramai dekat sini. Lepas tu kita orang pergi ke Masjid Agong ni untuk bergambar dengan sign welcome to Batam. Masjid ni besar, cantik sangat. Tengok tu interior dalam dia. Anak aku sukalah main dekat kapet dia tu, tebal sungguh. Okey, kalau datang Batam jangan lupa datang dekat sini. Okey, next kita orang pergi ke Dinos Gate. Aku tak ingat tiket dia berapa tapi aku ambil yang paling basic sebab game kat dalam kalau korang nak main pun boleh je add on. Dalam ni adalah macam mini zoo, ada arnab, ada burung. Lepas tu kalau korang lalu dekat dinosaur dia kan, dia macam ada sensor, lepas tu dinosaur tu bergerak. Aku yang dah besar pun masih teruja tengok dinosaur tergerak. Ini kan pula anak aku. Yang ni kita orang add on kat dalam. Tiket yang paling basic pun korang boleh main swing, archery. Okey, lepas tu kita orang pergi lunch dekat Sambal Bakaran. Aku ambil ayam bakar dengan sambal yang paling tak pedas. Sedap weh sini. Okey, lepas tu kita orang pergi check in dekat Woda Villa and Spa. Aku dapat harga RM400 untuk 3 hari 2 malam. Include breakfast ya korang. Bagi aku bilik dia biasa je. Tandas dia pun pakai yang macam sliding door tu sebab nak jimat ruang. Tapi pool dia memang besar. Kat sini kalau korang nak bilik yang ada private pool pun ada. Korang check je harga dekat trip. Lepas tu malam kita orang makan dekat Love Seafood Batam. Bagi aku biasa je rasa dia. Okey, dah habis untuk day 1.